Hari ini kita belajar perkataan KV-KV yang baru. Jom kita lihat perkataan pertama. Ya, cikgu. Susu baik untuk kesihatan. Mata. Kita guna mata untuk melihat. Pipi. Pipi saya bulat. Mari kita baca. Bulu. Bulu. Buku. Wah. Saya ada buku. Topi. Topi ini cantik kan, Weiling? Ya, warna topi tu cantik. Sudu, sudu. Sudu ni kita guna untuk makan. Roti. Roti. Roti ni sedap untuk sarapan. Ini kaki. Bola. Saya suka main bola. Kaki. Bola. Boleh main bola dengan kaki kita. Bagus! Kita dah kenal banyak perkataan KV-KV. Nanti kita akan main permainan membaca. Seronoknya. Seronoknya.